Okay guys, Assalamualaikum. Kembali lagi ke dalam satu lagi tutorial video daripada AI untuk A-Markets. Okay, so kali ni mungkin korang rasa pelik. Kenapa skrin ni besar, nampak muka AI besar sangat kan? Selalu kecil je kat belah tepi kan? Okay, so kali ni actually AI nak membuat satu tutorial video berkenaan dengan application A-Markets dekat dalam Google Play Store. Okay, so untuk membuat tutorial ini AI actually terpaksa untuk menggunakan skrin phone AI. So selepas ini kita akan berpindah kepada skrin phone AI untuk maklumat yang lebih lanjut. Alright, let's go. Okay guys, kita berpindah kepada skrin telefon AI ni. Okay, jadi kenapa AI cakap yang apps A-Markets ni adalah satu apps yang all-rounder ataupun semua boleh, serba boleh. Ialah dengan satu apps ni sahaja korang boleh buat macam-macam benda, dan semua benda yang berkaitan dengan trading actually ada di dalam apps ni, dan korang boleh buat dengan hujung jari korang sahaja. Maknanya tak payah susah-susah masuk dalam browser, tak payah susah-susah masuk dalam website, dashboard and everything. Just dalam satu apps yang sangat-sangat perfect yang dibuat oleh A-Markets ni, korang boleh melakukan semua benda. Okay, jadi tanpa kita melengahkan masa, AI sekarang ni tengah menggunakan satu phone Android, dan tutorial ni adalah berkenaan dengan phone Android lah. Tapi benda yang sama juga korang akan nampak dekat dalam Apple phone. Jadi kepada pengguna-pengguna Apple phone tu, I minta maaf lah kan, korang kena discover sendirilah, but it's all the same. Dia tak lari banyak sangat pun. Okay, jadi untuk menginstall application A-Markets ni, korang perlu pergi kepada Play Store lah. Ini biasalah Play Store kan. And then after that korang kena search perkataan A-Markets. Alright, jadi dekat sini kita nampak yang ada application A-Markets ni akan terpampang sebagai first hit yang akan keluar dekat dalam Play Store ni. Jadi kat sini dia keluar update, bermakna AI dah pun menginstall application ni dekat dalam AI punya phone lah. Dan kalau kita tengok guys, dalam dia punya review dia, most of the user bagi 4 bintang ke atas lah, macam tu kan. Jadi kalau kita tengok kat sini, macam-macam lah ada review daripada user-user yang sebelumnya. Rata-rata mengatakan application ni adalah application yang bagus. Jadi korang pun kena guna application ni dalam korang trade menggunakan A-Markets. Okay, so kita keluar daripada sini, dan actually AI dah install A-Markets dan dia berada di sini. Untuk kali ni AI menggunakan AI punya fingerprint. So kita masuk, dia akan terus bawa masuk ke dalam kita punya account kita. Jadi layout yang korang tengok ni, dia sebenarnya lebih kurang sama dengan layout yang korang nampak dekat dalam dashboard yang website punya tu. Tapi dia lebih, orang kata, dynamic lah, di mana korang boleh main-main ke kanan, ke kiri macam ni kan. So korang boleh nampak lah semua account yang korang ada dengan A-Markets. Dan dekat sini juga korang boleh, kalau korang tekan butang deposit dekat sini, actually korang boleh depo daripada phone korang. Tak payah masuk ke dalam PC. So tak payah buat benda kat PC, kat browser PC, korang boleh buat dekat sini. Okay, boleh pilih lah mana cara yang korang nak depo nanti. Okay, kita tak nak depo lah hari ni. Okay, so another thing is korang boleh withdraw juga kat sini. Kalau korang ada profit, so just tekan saja butang withdraw, and then korang boleh withdraw macam biasa, mengikut cara-cara di mana yang korang nak lah kan, withdraw. Okay, so kalau kita tengok dekat sini guys, dekat belah atas ni dia banyak berkenaan dengan duit lah, deposit, withdraw and everything kan. Tapi dekat bawah ni actually korang boleh nampak yang dia ada benda-benda jajan yang diberi oleh A-Markets. Ialah antaranya adalah economic calendar ni. This is very very important, penting untuk trader-trader yang
bukan sahaja trade menggunakan technical analysis, tapi juga menggunakan melihat kepada fundamental analysis untuk diorang punya trade diorang. Jadi kat sini actually quite interesting because korang boleh tengok ke semua negara dekat sini, dan dia kalau korang tengok ada yang low, ada yang high dan ada yang mid. Ni dari segi dia punya impact dia terhadap pasaran tu. Okay, so kat sini korang boleh main-main dengan impact macam mana korang nak, jangka masa macam mana yang korang nak benda tu keluar, and then country pun korang boleh main dekat sini kan, boleh tengok lah country apa yang korang nak pilih untuk tengok news dia. Okay, tu berkenaan dengan news. Okay, dekat bawah sini kita ada satu yang dipanggil sebagai analytics. So analytics ni ialah kalau korang tak tahu nak trade macam mana, ataupun korang tak tahu nak trade apa untuk hari tu, actually dekat sini diorang dah bagi idea-idea untuk korang trade. Contoh macam dekat sini kita boleh tengok pada September 25 ni kan, dia ada bagi berkenaan dengan Euro USD, USD JPY dan GBP USD, berkenaan dengan pergerakan-pergerakan yang possible boleh terjadi. Jadi dia bagi trade ideas lah untuk korang, dan korang boleh actually tengok benda ni. Ramai orang tak perasan benda ni actually ada dekat dalam apps kita ni, dan I harap selepas penjelasan hari ni, selepas video tutorial ni, I harap yang korang boleh menggunakan benda ni lebih kerap untuk membantu korang menjadi profitable trader di masa akan datang. Okay, so selain daripada tu macam-macam lagi lah korang boleh tengok. Ada technical analysis dekat bawah sini kan, dan kalau kita besarkan dia nampak macam ni, and then macam-macam lagi. Okay, alright, ada outlook, video lah, video outlook berkenaan dengan, for example yang ini berkenaan dengan S&P 500, macam ni. So korang boleh nampak lah dekat mana yang possible korang boleh letak order, letak stop loss, letak TP. Tu trade ideas tu dia share dekat dalam untuk korang sama-sama ambil juga maybe. Okay, bergantung kepada korang punya tu. Okay, alright, so selain daripada analytics kita ada info juga, bahagian info dekat bawah ni, di mana info ni dia banyak berkaitan dengan holiday. Kalau kita tengok kat sini kan, dia banyak berkaitan dengan holiday, dan holiday ni kadang-kadang kita tak tahu sebab kita berada di Malaysia, dan kadang-kadang bila kita trade instrumen-instrumen daripada negara lain, kalau negara tu holiday pada hari tu, memanglah instrumen tu tak bergerak sangat. Jadi this is a very very good function yang ada dalam application ni, di mana dia bagi tahu, okay, hari ni holiday apa, ada apa kan, negara mana yang ada holiday pada hari ni and everything. So korang boleh check lah benda ni. So tak adalah korang macam tertunggu-tunggu. Okay, so let's say kalau macam hari tu holiday untuk US, so korang tak payahlah trade US punya market because it's going to be sembab hari tu kan. So itu benda-benda yang I rasa function lah dalam apps ni kan. Selain daripada itu ada news juga dekat area sini kan, yang melibatkan servicing dan melibatkan copy trade dan lain-lain juga dekat sini. Okay, alright, tapi kat bawah sini ada satu ruangan yang kita panggil sebagai premium analysis, di mana kalau korang buka premium analysis ni, dia analisis yang tahap tinggi sikit, dan benda ni hanya boleh diakses oleh gold clients only. Jadi kalau korang nak dapatkan trading ideas yang lebih mantap dekat dalam ni, korang kenalah menjadi gold client. Okay, so gold client ni maybe insyaAllah kita akan ulas lebih lanjut lagi lah dalam video yang akan datang, maybe kalau kita ada berkesempatan. Alright, so itu berkenaan dengan application premium analysis. Okay, satu lagi benda yang very very interesting dekat dalam apps ni ialah korang actually boleh trade daripada apps ni juga. So maknanya tak perlu install MT4, MT5, tak perlu install dekat PC. Actually korang boleh buat dalam apps ni juga. So macam mana korang boleh buat dalam apps ni ialah kalau korang nampak dekat bawah ni ada demo dan juga trading. Ada dua butang kat bawah ni kan. Okay, so kalau korang pilih trading, dia actually membawa korang ke satu screen untuk korang trade korang punya actual account korang, account yang betul lah.
Tapi kalau korang tekan demo seperti mana yang Ai tekan sekarang ni, okay, korang akan dibawa ke satu demo account, dan korang boleh register demo account korang kat sini, dan actually korang boleh trade. Macam biasa seperti mana yang korang trade dekat dalam MT4, MT5 kan, dia function dia lebih kurang sama juga dalam tu. Dan kalau Ai tekan kat sini, Ai nampak ada trade BTC USD yang Ai sell hari tu yang dah pun membiru, dah pun memberi profit dekat Ai lebih kurang $43. Macam tu. Okay, so actually banyak benda actually korang boleh buat dekat dalam ni, seperti mana yang korang buat dekat dalam account MT4 atau MT5 korang dalam apps yang sama, dalam apps ini juga. Okay, alright guys, so itu sahaja kita punya video tutorial kita untuk kali ini. So jumpa lagi dalam video tutorial yang akan datang, di mana kita akan merungkaikan ataupun Ai akan ajar atau Ai akan perkenalkan korang dengan benda-benda lain yang lebih menarik. Okay, so jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan komen benda-benda yang murni-murni dekat dalam video ni. Alright, so jumpa lagi next time. Bye-bye.